Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب. قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمرنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya sampaikan para asatizah, ulama, pimpinan masyarakat, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Masih lagi Allah beri taufik pada kita untuk duduk dalam madrasah. Masih lagi Allah beri taufik pada kita untuk tunaikan satu perintah Allah yang besar, iaitu salat subuh cara berjemaah, cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan berkongsi menyampaikan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama kita. Adik-adik ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi yang hari Minggu ni, pagi-pagi yang hening ni, masya-Allah, perkara yang paling sedap kita buat tidak lain tidak bukan tidurlah kan. Tengok ada mata merah je kan. Ustaz pun mata merah. Perkara yang paling sedap kita buat tidurlah. Tidur ni benda yang kita suka. Tetapi ulama beritahu apa? Rekod tidur takkan dapat dipecahkan sampai kiamat. Ini tulis. Rekod tidur ialah rekod yang takkan dapat dipecahkan sampai kiamat. Zaman ni zaman yang orang suka pecah rekod. Lomba lari orang pecah rekod. Masak pun orang buat pecah rekod juga. Tapi tidur takkan dapat dipecahkan sampai kiamat. Sebab rekod tidur nombor 1 Allah berkata dalam Quran dipegang oleh Ashabul Kahfi. Allah tidurkan dia selama 309 tahun. Bayangkan, siapa nak pecah rekod tidur ni? 309 tahun dia pegang rekod tidur, masya-Allah. Rekod tidur yang kedua dipegang oleh Nabi Allah Uzair alaihi salam, juzuk 3 muka kedua. Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Telah kami tidurkan Uzair alaihi salam selama 100 tahun. 100 tahun tidur, masya-Allah. Ni rekod tidur yang kedua. Ni balik nanti cerita dekat kawan-kawan kat kampung nanti. Cuti madrasah kan cerita. Rekod tidur yang pertama kau tahu siapa pegang? Tak tahu. Ashabul Kahfi 309 tahun. Rekod tidur yang kedua Nabi Uzair alaihi salam, juzuk 3 muka kedua. 100 tahun tidur, masya-Allah. Rekod tidur yang ketiga nampak gaya macam orang Melayu yang pegang. Sebab belum mula lagi nampak macam dia dah ngantuk dah ni, masya-Allah. Satu orang alim yang besar nama dia Hazrat Syekhul Hadis Maulana Umar Palampuri rahmatullahi alaih. Satu hari dia dijemput untuk bagi satu ceramah di satu tempat. Dia baru duduk atas kursi macam saya lah, baru duduk. Belum duduk betul-betul lagi, baru duduk kat ujung, dah ada yang ngantuk dah. Maka Maulana Umar tengok ada orang dah mula ngantuk. Ada orang yang dah tidur dah, masya-Allah. Maulana Umar Palampuri rahmatullahi alaih di ulama besar. Dia tak suruh pun orang tu bangun pergi basuh muka. Sebab takut tak masuk dah, tidur kat tandas kan. Dia tak suruh pun orang tu pergi bangun, pergi minum teh kat luar, panaskan tekak. Sebab takut tak masuk dah. Maulana Umar Palampuri dia baca syair Arab. Dengan syair yang dibaca, yang tidur telah terjaga. Ni kalau awak dapat hafal syair ni memang masya-Allah lah. Syair Arab. Apa Maulana Umar kata? Dia nampak orang tidur, kum ya habibi kam tanamu inna syamsa wal qamaru la yanamu. Kum ya habibi. Kum ni bahasa Arab maksudnya apa? Bangun, bukan hantu kum. Kum ya habibi, bangun kekasihku, bangun, kata Maulana Umar. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur?
Kuliah subuh tidur, kuliah duha tidur, khutbah Jumaat tidur, kuliah maghrib tidur, dekat dalam kelas nak semak sabak pun tidur. Kam tanamu? Berapa lama lagi kau nak tidur? Inna syamsa wal qamaru la yanamu. Sesungguhnya matahari dan bulan, kulihat sekalipun tak pernah tidur. Pernah tengok bulan tidur? Tak pernah kan? Pernah tengok matahari tidur? Kata mana matahari dan bulan pun tak pernah tidur. Macam mana pelajar madrasah boleh rasa seronok tidur? Bayangkan tuan-tuan. Yang kedua dia kata apa? Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Talibul jannah la yanamu, orang yang kata teringin nak masuk syurga, pasti dan pasti takkan lena tidur. Teringin nak masuk syurga? Teringin kan? Semua teringin nak masuk syurga. Sepatutnya kata Muhammad, orang yang teringin nak masuk syurga, dia tak lena tidur sebab dia fikir amal dia tak cukup lagi, kurang lagi amal dia, takkan lena tidur dia. Kita tidur nyenyak, masya-Allah kan. Lagi dia dalam khutbah Jumaat, ya Allah kan, sampai bangun-bangun tu tengok-tengok khatib dah nak turun mimbar dah. Bangun pula kebas kan, kebas tak nak berdiri. Allah Akbar, macam mana nak bangun ni kan? Takkan sampai duduk, orang ingat aku OKU pula lagi kan. Kebas sebab tidur lama sangat dalam khutbah. Semalam kan khutbah kan. Yang ketiga kata Maulana Umar, kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Khaifun nar la yanamu, orang yang kata takut bakalan api neraka, pasti dan pasti tak lena tidur. Ni bakal rumah terbakar pun tak boleh tidur, ini kan pula bakalan api neraka, tak lena tidur. Boleh insya-Allah. Jadi bila dia baca syair tu, orang yang dengar syair yang tidur tadi tu telah terjaga daripada tidur. Dan pada subuh tu, dia subuh lah, masa tu kuliah subuh, Maulana Umar Palampuri telah ceramah selama 3 jam. 3 jam ceramah. Awak-awak semua jangan risau, saya tak ceramah 3 jam sebab saya pun mengantuk. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kemuliaan kepada adik-adik semua sebagai hamalatul Quran. Sebagai apa? Hamalatul Quran, orang yang bawa Quran di dada-dada, orang yang membawa Quran untuk jumpa pada umat. Ini hamalatul Quran. Nabi SAW begitu dalam hadis diberikan mafhum, umat Nabi yang mulia ini ada 2. Satu hamalatul Quran, orang yang hafal Quran, dan yang kedua ashabul lail, orang yang rajin bangun malam. Ini 2 ni adalah umat Nabi yang terbaik. Hamalatul Quran, orang yang hafal Quran, dan juga ashabul lail, orang yang mana bangun malam untuk tahajud, untuk amal malam, qiyamul lail. Baik. Orang yang belajar agama, Allah SWT yang pilih. Kenapa? Kerana peringkat kecintaan Allah Ta'ala pada satu orang hamba, kata ulama, dapat dilihat dengan bagaimana Allah Ta'ala gunakan diri, harta dan masa dia. Saya ulang balik. Kecintaan ataupun sayangnya Allah pada satu orang hamba dapat dilihat dengan melihat bagaimana Allah gunakan diri, harta dan masa dia untuk agama. Macam adik-adik, diri di madrasah, masa dihabiskan di madrasah. Ini tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar kita ke sini. Ini bukan mak ayah kita hantar. Bukan atuk suruh pergi belajar madrasah. Bukan ustaz kat sekolah, kat kampung kita suruh pergi belajar madrasah. Tetapi siapa yang hantar kita? Allah. Allah yang hantar kita ke sini. Allah sayang kita, Allah telah letakkan kita di tempat yang terbaik, di madrasah, untuk jadi hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran, yang hafal Quran, insya-Allah. Adik-adik yang mulia, dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila mana Allah nak satu orang tu jadi orang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan faqihkan dia tentang agama. Allah akan buka jalan dia untuk belajar agama. Allah akan jumpakan dia dengan guru-guru yang boleh bawa dia untuk belajar agama. Ini. Jadi adik-adik syukur Allah pilih kita belajar di madrasah. Dan satu yang belajar agama, Allah Ta'ala akan bagi dia kepandaian, kebijaksanaan yang tak diberikan kepada orang tak belajar agama. Mungkin di kalangan pelajar-pelajar madrasah ada yang rasa terkilan.
Tekilanlah belajar madrasah, tak dapat jadi doktor. Tekilan belajar madrasah sebab mungkin tak dapat jadi engineer. Tekilan belajar madrasah sebab mungkin tak dapat jadi jawatan-jawatan yang besar-besar. Tetapi adik-adik yang mulia, Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Tibyan Adab Hamatul Quran diceritakan bahawa Imam Nawawi kata satu kesalahan yang besar bila mana satu orang hafiz merasakan ada lagi benda yang lebih mulia daripada hafiz. Kesalahan besar. Bila mana adik-adik rasa doktor punya kerja ni lebih mulia daripada hafal Quran, engineer punya kerja ni lebih mulia daripada hafal Quran. Ni kesalahan besar. Kita kena rasa syukur atas mana Allah pilih kita. Sebab jadi engineer acor pun boleh jadi, jadi doktor Mutusami pun boleh jadi. Tapi habis Quran acor tak boleh jadi. Mutusami pernah dengar Mutusami hafal Quran? Mutusami Al-Hafiz pernah dengar? Tak ada kan? Mutusami tak boleh jadi. Maka sebab itu adik-adik kena syukur pada Allah. Allah telah pilih kita menjadi orang yang belajar madrasah, yang hafal Quran, yang mana tak diberikan kepada orang di seluruh dunia, melainkan orang yang Allah Ta'ala pilih saja. Zaman Nabi Musa AS, yang hafal kitab Taurat berapa orang? Satu orang je. Umat Nabi Musa ni ramai. Bani Israel yang bersama Nabi Musa berapa orang? Bani Israel yang bersama Nabi Musa ratus ribu kata ulama. Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa AS ni 600 ribu kata ulama. Yang hafal Quran berapa orang? Yang hafal kitab Taurat masa tu berapa orang? Satu orang. Siapa nama dia? Nabi Uzair AS. Boleh ulang? Nabi Uzair AS. Jadi Nabi Uzair AS ni daripada 600 ribu tu Allah pilih dia dapat hafal kitab Taurat. Adik-adik tahu apa Bani Israel cakap kepada dia bila dapat tahu yang dia hafal Taurat? Bani Israel kata apa? Dalam Quran kan adik-adik semua hafal. Uzair binillah. Uzair ini adalah anak Allah. Masya Allah daripada apa yang dikatakan. Bayangkan dapat hafal kitab Taurat pada zaman tu, orang punya takjub sehingga orang kata ini anak Allah ni. Bayangkan zaman kita punya ramai orang hafal Quran kan, biasa je kan, ramai. Jadi adik kita syukur pada Allah, Allah pilih kita dapat hafal Quran. Ada yang ngantuk lagi ni. Satu orang ahlullah, dia terlewat bangun tahajud, terlewat 5 minit je, tak lama pun. Bukan terlewat subuh tau, terlewat bangun tahajud. Biasa bangun pukul 3, hari ni bangun 3-5 minit, terlewat. Ya Allah, dia bangun. Ahlullah ni tahu, Ahlullah ni wali Allah lah. Ahlullah ni wali Allah. Imam Nawawi kata hafal Quran termasuk di kalangan Ahlullah. Ni Ahlullah ni, orang yang dekat dengan Allah. Ni Imam Nawawi sebut. Yang main-main Ahlullah ni dia angkat tangan tu Allah kabul. Ahlullah ni di kalangan wali-wali Allah. Ahlullah ni terlewat bangun tahajud 5 minit je terlewat. Dia rasa bersalah dan dia telah baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tashba' minan naum. Ya Allah, peliharalah aku daripada mata yang tak pernah puas daripada tidur. Boleh baca doa ni insya-Allah. Kalau ngantuk baca doa ni, sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Jadi kalau kat kelas ke, ustaz-ustaz mengajar kuliah ke, kalau mengantuk baca Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Hilang, supaya hilang kita punya mengantuk kita. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Ya Allah, pelihara aku daripada mata yang tak pernah puas daripada mengantuk, daripada tidur. Boleh insya-Allah. Baik. Kemudian kalau nanti lepas-lepas ni, kalau ada ulama-ulama besar datang ataupun adik-adik sambung pengajian di luar negara, pergi Madinah ke, pergi Mesir ke, kalau dalam pengajian-pengajian yang besar, kalau boleh elakkan yang duduk tepi. Saya tak apa, saya bukan ulama, tapi nanti di luar negara, elakkan yang duduk tepi. Ni saya pesanlah. Sebab apa? Kalau jumpa syekh-syekh yang besar, nanti dia akan tanya. Dia kata, pernah tak tengok TV daripada tepi? Pernah tengok TV dari tepi? Tak pernah kan? Pernah tengok TV dari tepi? Tak pernah kan? Orang tengok TV daripada belakang, pernah tengok? Tengok TV kat depan, dia tengok daripada belakang TV. Nampak apa belakang TV? Orang tengok TV daripada mana? Daripada depan.
Jadi kalau jumpa ulama-ulama besar pergi pengajian, jangan duduk kiri, memang kena lah. Ataupun duduk depan sikit macam tu. Tapi saya tak apa, saya tak ada masalah. Saya okey je. Cuma saya kongsi je lah, berkongsi. Takut nanti awak-awak pergi luar negara, nanti awak kena nanti. Belajar mana dia tu? Belajar mengising. Sebab saya pun orang mengising, jadi saya kena beritahu lah kan. Kat mengising memang tak ada. Pernah orang beritahu ke tengok TV daripada depan? Ke memang orang mengising tengok TV daripada tepi? Kalau kena macam tu, dengan saya pun malu sebab saya pun orang mengising. Jadi kalau ada ulama besar pergi pengajian, duduk depan. InsyaAllah. Baik, seterusnya sambung yang tadi. Jadi kalau mengantuk, baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tashba' min an-nawm. Baik. Kemudiannya, orang yang belajar agama ni Allah bagi dia faqih, kepandaian yang tak diberikan kepada orang lain. Macam saya cakap tadi lah. Sebab tu kita tak boleh merasakan diri kita ni rasa terkilan, rugi, tak dapat jadi engineer. Nak jadi engineer jadilah, tapi yang hafal Quran. Jadi doktor yang hafal Quran. Boleh insya-Allah. Baik. Satu orang raja India, dia dengar ceramah ulama besar, Syah Waliullah Dehlawi rahmatullahi alaih. Syah Waliullah Dehlawi rahmatullahi alaih kata, orang yang belajar agama, Allah bagi dia faqih, kepandaian, walaupun dia budak kecil. Sini paling kecil umur berapa? Tinggal satu lah. Kita satu kan. Ada madrasah saya pergi, umur 7 tahun ada. 7 tahun, kecil je. Allah akan bagi dia kepandaian agama, kefakihan agama, walaupun kecil. Raja tak puas hati. Raja kata, betul ke? Takkanlah budak-budak pandai. Boleh tahu kan? Raja pergi ke satu madrasah di India, dan dia pergi pakai baju biasa, tak pakai baju raja. Sampai di madrasah, kan, biasa madrasah-madrasah lama-lama ni dia ada kolah. Sini ada kolah kan. Ni style madrasah lama-lama ni. Pondok-pondok ni biasa ada kolah kat tepi. Habis dia sembahyang, raja telah pegang satu orang budak kecil. Dekat dalam madrasah tu habis sembahyang kan, budak-budak nak balik pergi makan, nak pergi matam, dia pun pegang satu orang budak. Dia kata, "Dik, pakcik nak tanya ni." Orang tak tahu dia raja, dia pakai-pakai biasa. Baik. Nampak tak kolah tu? Soalan on the spot. Soalan tiba-tiba. Dia dah tengok betul ke apa yang Syah Waliullah dia lagi cakap ni, budak madrasah ni pandai. Nampak kolah tu? Nampak kalau tu kata. Baik. Kalau pakcik nak ambil air dalam kolah tu, berapa cawan yang pakcik kena guna? Ya Allah, soalan dia. Aku dengar aku rasa terkejut. Berapa cawan yang pakcik kena guna untuk keluarkan air daripada seluruh air dalam kolah tu? Berapa cawan? Kan? Terkejut kita. Tanya doktor pun tak boleh jawab. Tanya pakar matematik pun pening. Tapi budak ni, dia nak pergi makan, budak kecil kan. Time makan kena pergi makan. Apa pakcik ni kita tarik pula. Orang nak cepat lapar ni kan. Taklah tadi pagi dah penat. Dalam kelas kena hantar sahabat apa semua kan. Nak pergi makan ni, pergi tanya pula. Satu das dia dah terjawab. Kita kata apa? Pakcik, soalan pakcik tadi, berapa cawan yang perlu digunakan untuk keluarkan air daripada seluruh air dalam kolah tu? Baik. Kalau cawan tu sebesar kolah, 1 cawan. Kalau cawan tu sebesar separuh kolah, 2 cawan. Dia pun terus pergi. Raja kata, pandailah budak ni. Betul tak? Betul lah. Level dia budak kecil. Jawapan macam tu pandai lah tu. Kalau tanya saya pun saya tak ada jawab. Saya pun tak terfikir kan. Tapi nak cerita budak madrasah, Allah bagi kepintaran pada dia. Allah bagi kefakihan pada dia. Kalau cawan besar kolah, 1 lah. Habis dah air semua. Kalau cawan besar setengah kolah, 2 cawan. Dah cukup pakcik saya nak makan. Ni dia yang mulia. Baik. Jadi ada sepanjang kita belajar madrasah, ada beberapa perkara yang perlu kita buat. Pertama sekali kena betulkan niat. Jangan risau, saya punya bayang suruh bagi ni pendek je, tak panjang. Cuma nak bagi nasihat. Perkara pertama yang perlu kita jaga adalah betulkan niat. Ini kena tulis. Perkara pertama sebagai pelajar agama, pelajar madrasah, betulkan niat. Macam mana nak betulkan niat? Sebelum, semasa, selepas. Sebelum masuk madrasah, betulkan niat, saya pergi kerana Allah. Semasa dalam madrasah, betulkan niat, saya datang kerana Allah. Walaupun mak hantar. Kan, hati terpaksa. Hati teringin nak sekolah macam orang lain, jadi pustakawan, jadi pengawas sekolah. Teringin nak masuk persatuan apa, sejarah, nak masuk persatuan matematik, macam-macam lah persatuan kat sekolah tu. Tapi tak sampai ke madrasah, nak lari mana? Duduk je lah sini.
Betulkan niat kerana Allah datang. Yang ketiga, selepas habis madrasah. Sebelum, semasa, selepas, kata ulama. Betulkan niat. Saya datang kerana Allah. Kerana syaitan akan cuba rosakkan niat kita. Kekuatan niat ni, tengoklah bulan puasa. Kan? Kita niat nak puasa, pagi tu tak ada sarapan. Okey tak? Okey je. Cuba kalau tak puasa, sarapan lewat. Sakit perut lah, gastrik lah, angin naik kat kepala lah, angin keluar lah, macam-macam lah kan. Sebab tak ada niat. Tapi kekuatan niat menyebabkan kita boleh tahan tak makan sampai berbuka. Begitu juga kekuatan niat. Bila adik masuk madrasah, adik niat betul-betul kerana Allah masuk, maka kekuatan niat akan jadi asbab kita akan belajar sampai habis. Belajar madrasah ni, antara pantang larang dia adalah tukar-tukar madrasah. Ini pantang. Tukar-tukar madrasah ni akan menyebabkan kita tak habis belajar. Apa pun dah jadi. Ustaz tu macam mana sekalipun, saya cuba insya-Allah untuk usaha habis, sampai habis belajar hafiz kat sini. Boleh insya-Allah. Tak nak tukar-tukar madrasah. Habis sini barulah nak pergi mana? Mesir ke mana kan? Tahfiz belajar kat Mersing. Belajar universiti dekat Mesir. Tak jauh tu, Mesir dengan Mersing dekat-dekat je. Boleh insya-Allah. Baik. Kemudiannya yang kedua adalah kena buat hubungan betul dengan Allah. Pertama, betulkan niat. Kedua, buat hubungan yang betul dengan Allah SWT. Kena jaga amalan kita yang fardu. 5 waktu solat, mengusahakan 3 benda ni ada. 5 waktu solat, 3 perkara ni ada. Solat awal waktu, tempat azan dilakukan, cara berjemaah. 3 ni tertib solat Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat bagaimana kamu lihat aku melakukannya. Daripada zahiriyah, batiniyah. Tapi kata ulama, paling kurang ni 3 ni mau jaga. Mana tempat pergi, balik kampung ke, pergi rihlah ke, 3 asas ni kena ada. Solat awal waktu, tempat azan dilakukan, berjemaah. Sebab apa sebut tempat azan dilakukan? Kenapa tak sebut masjid dengan surau? Sebab ada para sahabat Nabi SAW, dia safar, lakukan perjalanan. Zaman tu mana ada RNR. Jadi bila masuk waktu, sahabat akan azan, iqamat, semayang berjemaah. Sebab tu tak sebutkan masjid, syarat dia. Syarat dia tempat azan dilakukan. Kalau kat balai raya, katalah kampung banjir, semua pindah balai raya, itu bukan masjid. Tapi bila nak semayang, kita azan, maka itu tempat azan yang dilakukan. Ini 3 kena jaga. Solat awal waktu, solat tempat azan dilakukan, solat dengan cara berjemaah. Boleh insya-Allah. Baik. Dan juga amalan-amalan yang sunat. Puasa sunat kena jaga. Sini puasa sunat ada kan? Isnin dan Khamis. Ini semua untuk takarrub, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hubungan dengan Allah betul, maka mudah pengajian kita. Tapi bila hubungan dengan Allah tak betul, maka susah pengajian kita. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berguru dengan Imam Waqi' di Mesir. Imam Waqi' ni makam dia di Mesir. Saya pernah sampai alhamdulillah. Di bawah kaki bukit Jabal Mukhattam di Mesir. Baik. Bila mana Imam Syafi'i dalam perjalanan pergi rumah guru dia, satu orang perempuan lalu angin tiup, nampak betis. Bukan Imam Syafi'i nak tengok pun, angin tiup. Sampai di pengajian Imam Malik, di pengajian Imam Waqi', Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, apa yang dipelajari biasa sekali dengar teringat, tapi hari itu lambat sikit. Macam tersekat sikit. Apa jawab Imam Waqi'? Imam Waqi' ni wali Allah, dia kasyaf. Dia nampak Imam Syafi'i, dia kata apa? Al-ilmu nurullah, nurullah la yahdi lil 'asi. Ilmu ini cahaya Allah, takkan masuk pada hati orang yang buat maksiat. Padahal Imam Syafi'i bukan buat maksiat pun. Orang tu lalu angin tiup. Kita hari ni pergi pasar malam, mata macam mata ketam. Peramal tengok, perenyonya pun tengok. Ya Allah. Orang hafal Quran mau jaga mata insya-Allah. Peminaci pun tengok. Ya Allah, peminaci pun kau selera. Bayangkan, sama macam tu sekali. Belajar merasa mau jaga mata. Sebab dia akan efek pada hati kita. Bila hati tak terang, maka susah nak hafal Quran. Boleh insya-Allah. Baik. Kemudiannya amalan malam kita. Amalan malam, qiyamul lail. Kena jaga. Ingat betul-betul. Ada 4 amalan ni menyebabkan qiyamul lail kita mirip dengan qiyamul lail Nabi. Mirip-mirip, bukan sama, mirip-mirip. Ada 4 amalan, saya ulang balik, yang mana kalau kita buat di malam hari, qiyamul lail kita mirip-mirip macam qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, adanya salat.
Sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang tutup dengan witir. Ni adanya salat sunat. Ni qiyamul lail Nabi. Tak kisahlah tahajud tu nak buat berapa rakaat, 2, 4. Kita dengar Habib Omar salat tahajud 100 rakaat. Masya-Allah. 100 rakaat. Bayangkan. Ada satu orang ulama, Hazrat Maulana Sa'ad Damat Bakartu, sembahyang taubat 100 rakaat. Kita tahlil 100 pun kita rasa resah. Lama imam ni. Tahlil lama sangat. Ni 100 rakaat nanti sembahyang, insya-Allah. Tak kisah berapa rakaat, banyak solat sunat. Yang kedua, adanya zikir. Sebab itu dalam kita buat qiyamul lail kat Malaysia, kat luar negara tak, kat Malaysia. Jadi budaya, kalau lepas kita tahajud, dia dizikirkan. Hasbi Rabbi, ada zikir. Sebab apa? Itu adalah komponen daripada qiyamul lail yang mirip dengan qiyamul lail Rasulullah. Tapi tak semesti kena berlagu, ikutlah macam mana pun. Cuma ada setengah ulama kata kalau boleh zikir yang kita baca itu zikir yang mana hati kita boleh meruntun, rasa sedih. Sebab kita tengah dating dengan Allah ni, tengah bermunajat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu taala. Tengah menghambakan meluahkan perasaan kita depan Allah. Jadi zikir yang boleh meruntun hati kalau boleh. Yang ketiga, baca Quran dengan tengok mushaf. Dalam sembahyang dah baca dah. Hafiz Quran biasa dalam sembahyang dia baca dalam tahajud dia. Sejuzuk, 2 juzuk. Dia kena buat lah. Malulah habis Quran. Tahajud baca kuliah Qul Huwallah. Ya Allah. Hafal 30 juzuk. Tahajud baca kuliah Qul Huwallah je. Sebab nak cepat tidur. Cepat-cepat habis tahajud, cepat-cepat pergi tidur. Hafiz Quran mau baca panjang sikit. Boleh insya-Allah. Baik. Baca Quran yang ketiga, tengok mushaf. Dengan baca Quran tengok mushaf ini akan kuatkan ingatan kita. Akan segarkan mata kita. Bahkan dalam pendapat Hazrat Maulana Sa'ad Damat Bakartu, dia kata bangun-bangun tidur pertama kali tengok Al-Quran. Maksudnya Quran tu letak kat sebelah kan. Ataupun setengah ulama kata Quran tu kan ada sekarang stiker Quran tu kan. Bangun tidur mula-mula kena tengok ayat Quran. Untuk apa? Terapi mata. Ini pendapat Maulana Sa'ad Damat Bakartu, tengok Quran. Yahudi pandai. Dia buat handphone. Bangun-bangun tidur, ustaz pun tengok WhatsApp dulu. Siapa WhatsApp ni ya? Ustaz pun bangun tidur tengok Facebook dulu. Ni Yahudi punya kerja lah. Sedangkan orang Islam patut bangun-bangun tidur mata pertama tengok Al-Quran. Bayangkan. Boleh insya-Allah. Yang keempat, doa. Doa dengan doa yang panjang. Doa nangis-nangis. Minta untuk kebaikan diri, keluarga, guru-guru yang mengajar kita dan umat seluruh alam. Boleh insya-Allah. Penutup mesti kena doa untuk umat seluruh alam. Sebab Allah Ta'ala sendiri ajar kita doa, jangan lupa doa untuk umat. Sebab itu kita baca dalam Fatihah, Dina. Tunjukkanlah kami tu apa? Semua ni umat sampai kiamat. Jalan yang lurus. Boleh insya-Allah. Baik. Doa sungguh-sungguh. Kalau ada ustaz yang garang, apa nak buat? Doa dalam tahajud. Ya Allah, ustaz tu ya Allah. Katalah ustaz tu nama apa? Ahmad. Ustaz Ahmad tu ya Allah, garang tu ya Allah. Tek lalat dia ada besar bawah hidung. Contoh. Kan? Garang dia. Dia punya misai dia pun, nampak garang. Ya Allah, lembutkan hati dia, ya Allah. Dia nak garang orang lain tak apa, dengan aku bagilah dia sayang aku. Boleh tak ada masalah. Allah yang pegang hati dia. Ya Allah, engkau yang pegang hati dia. Macam adik-adik. Kan? Ustazah garang. Ya Allah, ustazah ni garang sangat ya Allah. Ataupun ustaz, biasa kadang setengah-setengah madrasah, ustazah ni dia baik dengan satu orang pelajar ni, macam orang kanan dia lah. Pergi pasar malam, budak ni dia bawa. Pergi makan kereta rasa, budak ni bawa. Pergi berkelah kat laut, budak ni bawa. Aku nak juga. Asyik budak ni mentang-mentang dia muka jambu, aku muka jamban tak bawa. Ustaz ni pilih yang jambu je, yang muka jamban ni bawa lah juga kan. Minta dengan Allah. Ya Allah, walaupun aku tak jambu ya Allah, bagilah buka hati ustaz tu supaya dia bawa aku juga ya Allah. Aku pun teringin juga nak berkelah. Maka roti Arab kat tengah laut je kan. Teringin juga. Minta dengan Allah. Allah yang pegang. Allah boleh buatlah kecil punya hal, tak ada masalah pun. Di sisi Allah Ta'ala ni tak ada apa-apa. Allah yang pegang. Takut kawan-kawan tak terkejut. Apa sebab pula ustaz tiba-tiba baik dengan dia ni? Sebab kita pergi kepada Allah Ta'ala tu. Boleh insya-Allah? Baik. Ada dua ulama besar di India dulu. Zaman dulu. Dua-dua nama Syah. Tulis nama ulama ni, kalau kita tulis, kalau kita sebut,
Kata ulama turunnya rahmat pada kita. Kata pendapat Ibn Sirin menyebut nama ulama orang soleh ni akan turun rahmat pada kita. Pertama namanya Syah Atiullah Al-Bukhari. Syah Atiullah Al-Bukhari. Kalau jumpa nama kawan nama Atiullah ni nama ulama lah. Syah Atiullah Al-Bukhari. Syah ni kalau nama Syah dekat India, dia guna raja-raja. Baik, Syah Atiullah Al-Bukhari. Yang kedua, Syah Anwar Kashmiri. Syah Atiullah Al-Bukhari. Yang kedua, Syah Anwar Kashmiri, orang Kashmir. Syah Atiullah Al-Bukhari, Syah Anwar Kashmiri. Ini dua ulama besar India zaman dulu yang menjadi guru-guru pada ulama-ulama. Pernah sini ada datang Maulana Husnul Hizam. Pernah datang kan? Ini guru pada guru-guru Maulana Husnul Hizam. Zaman dulu punya guru. Jadi maksud sanad Maulana Husnul Hizam tu, sanad hadis itu sampai kepada dua orang ni. Yang main-main tu Maulana Husnul Hizam tu ulama besar. Baik. Jadi Syah, saya nak cerita pada Syah Atiullah Al-Bukhari ni, dia adalah penentang ajaran Qadiani yang pertama di India. Yang mengatakan ajaran ini sesat, inilah orang ni. Syah Atiullah Al-Bukhari. Dia telah mubahalah, bersumpah laknat dengan siapa? Dengan Mirza Ghulam Ahmad, ajaran sesat Qadiani. Dan Mirza telah mati dalam keadaan cara yang tak baik, menunjukkan ajaran dia sesat. Sebab dia mubahalah ni, dia macam okey, sekarang kita berdebat. Kalau awak betul, Allah petir saya. Macam tu lah lebih kurang. Kalau awak salah, Allah petir awak. Siapa berani kan? Tapi pada masa tu ajaran sesat Qadiani, dia kata dia betul, dia berani. Akhirnya mati, Mirza Ghulam Ahmad ni mati. Jadi siapa yang lawan dengan dia ni? Syah Atiullah Al-Bukhari. Tapi pagi ni saya bukan nak cerita pasal Syah Atiullah Al-Bukhari, yang seorang lagi, Syah Anwar Kashmiri rahmatullahi alaih. Syah Anwar Kashmiri rahmatullahi alaih ni alim yang sangat besar. Ingatan dia sangat kuat, luar biasa. Saya pernah pergi ziarah makam dia di Deoband. Deoband ni pusat hadis dunia, tempat almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Tuan Guru Ni Abdul Aziz belajar di India dulu. Namanya Deoband. Deoband ni pusat hadis dunia. Nanti adik-adik kalau nak sambung pengajian hadis, inilah tempat dia. Deoband nama dia, pusat hadis dunia, tempat almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz belajar. Deoband. Baik. Jadi Syah Anwar Kashmiri ni nak cerita kuatnya ingatan dia. Satu hari dia pergi Mesir, sampai di Azhar ada satu kitab fiqh namanya Nurul Iddah. Nurul Iddah ni satu kitab fiqh. Kitab pun ada satu naskah je di Pustakaan Mesir, Azhar. Dia kata, boleh tak saya pinjam kitab ni bawa balik India untuk cetak? Tak boleh. Mesir kata, mana boleh, ini kitab simpanan kami. Mesir kan tempat ulama besar. Baik, kata Syah Anwar Kashmiri, tak apa, kalau tak boleh tak apa, bagi saya pinjam satu malam je. Satu malam pinjam tu. Apa dia buat? Dia baca. Dia baca. Besok pagi dia pulang. Lepas tu dia terbang balik ke India. Kemudian dia tulis balik apa yang dia baca. Dia hantar kitab tu ke Mesir. Dia tanya, tolong semak, betul tak? Kitab ni tolong semakkan, betul tak kitab ni? Bila ulama Azhar baca, ya Allah, dia ambil kitab kita ke? Cepat pergi tengok kat pustakaan tu. Pergi tengok, ada kitab kita. Ambil kitab tu, letak sebelah kitab yang ditulis ni, sama. Satu huruf pun tak tinggal. Sebiji. Nak cerita kuatnya ingatan dia, baca je dik. Baca je, bukannya hafal. Baca, Allah bagi dia ingat. Masa di Darul Quran, ada kawan-kawan kita yang Allah Ta'ala bagi dia, kita panggil otak fotostat. Petang main bola dengan kita, nak kira makan Maggi, dia kuat lagi makan Maggi. Kan orang kata kan, tak boleh makan Maggi ni, nanti tak kuat ingatan. Mamat tu lagi kuat makan Maggi. Tapi besok Sabah dia hantar lancor, yang kita kena sebat. Semalam dia main dengan aku, ingatkan dia teman aku sama-sama kena sebat besok. Rupanya dia tak kena sebat, kita kena. Ni otak fotostat. Tengok je. Pagi tu lepas subuh dia tengok, tu hantar Sabah. Allah Ta'ala bagi, itu gifted, kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia, min fadli Rabbi. Baik. Jadi orang tanya dia, apa amalan dia sebelum dia meninggal? Banyak amalan dia, tapi dia kata ada satu doa yang dia baca. Ini doa ni saya nak ijazahkan kepada awak semua, supaya kita dapat sama-sama. Kalau tak dapat jadi macam Syah Anwar Kashmiri pun, sikit-sikit macam dia jadilah kan. Ini jalan nak balik madrasah pun lupa. Sampai kat orang buat mesti mak tanya, ingat tak jalan balik madrasah? Tak ingat lah mak. Jalan balik rumah ingat.
Dalam balik masa tak ingat. Janganlah macam tu kan. Boleh insya-Allah. Baik. Saya baca sekali lalu, awak dengar, nanti kita ulang. Doa dia, apa doa dia? Allahumma ja'alni minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa ya'maluna bihi wa yafhamuna bihi wa yuballighuna bihi. Ini doa dia. Allahumma inni astaudi'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinih ya rabbal alamin. Panjanglah doa dia. Tapi nanti saya tulis ke macam mana kat awak ke, nanti awak bagi kat kawan. InsyaAllah nanti saya tulis kat awak share lah kawan-kawan. Ni doa Syekh Anwar Kashmiri. Doa ni dibaca di madrasah-madrasah zaman dulu, memang orang akan baca doa ni. Sebab doa untuk kuatkan ingatan. Kalau kita tanya Tuan Guru Abdul Hadi Awang, apa amalan untuk kuatkan ingatan? Banyak, tapi yang paling saya ingat Tuan Guru Hadi Awang kata apa? Kena baca 3 kali. Sanuqri'uka fala tansa. Sebelum hafal Quran, 3 kali mau ulang. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Maksudnya apa? Setelah kamu baca, kamu tak lupa. Sanuqri'uka fala tansa 3 kali. Itu amalan Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Dia pesan untuk ingatan kena baca ni. Yang ni Syekh Anwar Kashmiri punya doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang memandang Al-Quran ataupun memandang kitab ini dengan satu pandangan. Maksudnya fokus. Ataupun kata ulama, maksudnya tawajuh. Wa yahfazuna ma fi, dan aku menghafalnya. Wa yafhamuna bi, dan memahaminya. Wa ya'maluna bi, dan beramal dengan apa yang di dalamnya. Dan yang terakhir, wa yuballighuna bi, dan menyampaikan, mendakwahkan, pergi seluruh dunia, dakwahkan apa yang telah kita baca dalam Al-Quran. BerinsyaAllah, nanti saya tulis kat dia, nanti awak hafalah doa ni. Okey, nanti saya tulis kat dia. Doa Syekh Anwar Kashmiri tadi. Nanti awak kongsi dengan Allah. Boleh? Saya tulis kat awak. Baik. Kita pergi pada seterusnya. Yang pertama, buat hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan dengan Allah. Pertama tadi betulkan niat kan. Kedua, buat hubungan dengan Allah. Yang ketiga apa? Buat hubungan dengan sunnah Nabi SAW. Buat hubungan yang betul dengan sunnah Nabi. Kenapa? Nabi kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak Allah cinta pada kita, kena ikut sunnah Nabi, baru Allah cinta pada kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, dia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku akan bersama-sama aku dalam syurga. Jadi kena hidupkan sunnah. Sekarang alhamdulillah adik-adik semua pakai serban. InsyaAllah kan. Sunnah satu perkara yang besar. Tak kira lah orang kata apa kan. Macam-macam orang kata, buat tak tahu je. Pernah kita keluar dakwah, dia kata ni apa pasal ikat-ikat kepala ni? Pecah kepala ke? Apa pasal ikat-ikat kepala ni? Pecah kepala ke? Ui, dahsyat soalan dia kan. Dahsyat soalan dia. Pakcik pernah pergi Jepun? Tak pernah. Apa kaitan pakai serban dengan Jepun pula, dia kata. Boleh tahu. Tak pernah pergi Jepun? Tak pernah. Cerita Jepun pernah tengok? Cerita Jepun pernah tengok. Tu silap pakcik. Patut dah tengok cerita Jepun, kena pergi Jepun. Dia dah rasa macam dia ni main-main dengan aku ke? Dekat Jepun, kalau orang yang tumpu pada akademik ni, dia nak fokus, dia kena ikat kepala dia. Dia kena ikat. Ikat macam serban ni, ikat kepala dia. Baru dia boleh buat tesis ke apa, tumpukan perhatian. Ini orang kafir berarti. Dia pakai tu sebab dia tengok kan. Dia pakai kajian dia kata ikat kepala ni kuat ingatan. Tapi kita buat bukan ikut dia, kita ikut Rasulullah. Maksudnya Rasulullah lagi bijak daripada orang Jepun. Jadi kita pakai serban. Tapi sebenarnya tak perlu pada dalil tu pun. Kita pakai kerana cinta pada Nabi, cukup dah. Kan? Bukan nak ikut orang Jepun ke tak. Kerana cinta pada Nabi, cukup. Baik, banyak lagi sunnah Nabi yang adik-adik kena tengok. Apa lagi yang tak buat? Contoh miswak, sugi. Sini semua pakai sugi. Siapa yang ada sugi angkat tangan? 1. Dah betul. 2 je sugi. 3, 4. Tak ramai yang dia pakai sugi. Baik. Kena usahakan lelaki perempuan, hafiz hafizah, alim alimah, mau usahakan adanya siwak, miswak, kayu siwak. Kayu siwak ni murah je. Paling mahal pun kalau kat Musim tu RM2 sebatang.
Chicken chop pun RM14 tau. Jangan main. RM2 sebatang. Kelebihan dia apa? Banyak kelebihan. Sayyidina Ali kata kalau nak kuat ingatan, nak mudah hafal Quran ni, kena bersihkan gigi guna siwak. Beruk gigi jangan buang, pakai juga. Siwak pun pakai juga. Sebelum wuduk tu pakai, sebelum sembahyang pakai siwak. Dan siwak ni ada cara dia. Bukan suka-suka pakai. Ada orang pakai, saya tengok setahun nyentuh je. Setahun. Ustaz tak ada rasa apa dah. Memanglah, cara kau salah. Siwak ni dia 3 hari sekali potong. Dia siwak ni dia potong kat depan tu kan. Kalau yang lembut tu tak payah ketuk lah. Kalau yang keras kena ketuk pakai lesung ke apa kan. Nak bagi dia lembut. Kalau yang nipis yang kecil, cari yang kecil tu senang. Potong-potong tu gigit. Okey. 3 hari sekali potong. Potong dia. 3 hari sekali potong. Bila dah kecil buang, beli yang baru. RM2. Dia bukan sebatang tu pakai setahun. Ada brother saya jumpa setahun. Dah tak ada rasa dah. Memanglah kan. Dia sebatang bawa RM2. 3 hari sekali RM2. Sebulan bawa RM2. Kelebihan dia yang paling besar, mudah mengucap sebelum meninggal. Bayangkan. Besar kelebihan tu. Siapa nak meninggal mengucap angkat tangan? Semua nak meninggal mengucap. Jadi mau pakai sugi insya-Allah. Boleh? Sayyidina Ali kata nak kuat ingatan ke sugi. Kemudian dia sugi ni, cara pakai dia ada 2 cara. Anda tengok betul-betul. Saya buat demo sekali je. Pramugari, saya pernah naik kapal terbang. Pramugari kan sebelum nak terbang kan dia tunjuk cara pakai pelampung semua kan. Dia tunjuk 2 kali ke sekali? Sekali je. Tak boleh angkat tangan. Pramugari boleh ulang lagi sekali tak? Memang kena penyepak tu kat situ. Dia pun dah lenguh dah. Jadi saya ulang sekali, saya tunjuk sekali je. Sugi 2 cara. Satu, daripada ni sugi contoh, daripada gigi atas membawa ke kanan, gigi kanan, pergi tengah balik membawa ke gigi kiri. Turun, pergi ke tengah balik, turun bawah, pergi gigi kanan, patah balik ke tengah, pergi gigi, patah balik. Habis. Buatlah 3 kali. Itu cara pertama. Boleh ingat? Atas kanan, atas kiri. Turun bawah, bawah kanan, bawah kiri. Okey. Cara yang kedua, dia macam nombor 8. Macam ni, kanan, daripada tengah, pergi ke atas kanan, turun bawah kiri, naik ke atas, pergi ke kiri atas. Lepas tu turun bawah, pergi ke tengah balik. Dia macam nombor 8 lah. Kanan, turun bawah, pergi naik atas, dia nombor 8. Boleh ingat? Itu 2 cara. 2 cara pakai sugi. Lepas buat yang tu, barulah buat yang lain. Bersih-bersihkan yang biasa. Tapi permulaan dia kena 2 cara. Boleh? Ni kami dapat sanad daripada guru kami, Syekh Mami Zamzam An-Nadwi Al-Banjari. Ni dia punya sugi punya sanad. Baik. Kemudian doa sugi. Banyak doa Ustaz ajar begini. Iyalah, belajar madrasah kena banyak doa. Kena banyak kena doa. Sebab doa ni pendinding kita. Kita belajar madrasah, mau ada pendinding. Doa ada pendinding. Doa sugi. Sama-sama ikut saya. Allahumma tahhir fammi wa nuril qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. Kita doa sugi. Allahumma tahhir fammi, ya Allah bersihkanlah mulutku. Bukan fahmi tau. Fammi, mulut, fammi. Famun kan mulut kan. Allahumma tahhir fammi, ya Allah bersihkanlah mulutku. Wa nuril qalbi, terangkan hatiku. Wa harrim jasadi, haramkan jasadku 'alan nar, daripada api neraka. Okey, kita ulang balik Allahumma tahhir fammi wa nuril qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. InsyaAllah baik. Semua niat untuk amal sunnah sugi Nanti suruh mak beli kat ustaz-ustaz ke. Beli banyak sikit spare. Sebab sugi ni selalu hilang kadang. Letak atas tempat uduk lupa nak ambil. Hilang, orang buang dah. Jadi spare. 3 hari sekali potong. Hafizah, dua-dua kena amal. Mau ajak keluarga pun amal juga kat rumah. Baik. Banyak lagi sunnah Nabi SAW. Jadi yang nombor 3, kena hubungan dengan sunnah. Barulah kita dapat mudah hafal Quran. Pemakanan Nabi SAW. Belajar makan ikut cara Nabi. Belajar makan kurma, kismis, makan buah-buah, makan dengan perlahan, jangan gelojoh. Duduk makan cara sunnah. Sini duduk makan pakai dulang kan, pakai talam sunnah berjemaah. Duduk cara sunnah, tahu kan cara sunnah. Semua tu sunnah. Bila kita buat sunnah, ada hubungan baik dengan Allah, maka mudah hafal Quran. Dia panggil ma'iyyatul rasul, kebersamaan rasul. Setiap sunnah yang kita buat, kita bayangkan inilah cara Nabi buat. Kita makan berjemaah, ya Allah aku buat ni kerana inilah Nabi
Cara Nabi makan berjemaah. Kita bersugi, Allah, saya bersugi kerana Nabi bersugi. Jadi bila ada hubungan cinta pada Nabi tu, Allah Ta'ala mudah kita Al-Quran. Baik, nombor 4. Tak kisah nak habis dah. Nombor 4. 5 habis insyaAllah. 6 habis. Sikit lagi. Nombor 4, buat hubungan baik dengan ibu ayah. Ulama kata tengok muka mak ayah dapat pahala, free je. Sebab tu kalau ada gambar, bawalah gambar. Pergi madrasah, rindu-rindu tengok muka mak ayah. Tengok muka mak ayah ni dapat pahala percuma. Ada 4 benda tengok dapat free pahala. Pertama, tengok Baitullah, tengok Kaabah, free dapat pahala. Pergi Mekah, duduk kat tangga kat Masjidil Haram tu, tengok je Kaabah. Balik, orang tanya, pergi umrah buat apa? Tengok Kaabah je. Tengok saja. Tengok je. Itu cara pahala paling mudah. Tengok Kaabah, free dapat pahala. Yang kedua, tengok muka alim ulama, dapat pahala. Cuma kalau boleh, muka alim ulama ni kita jangan frame kan, terdedah macam tu. Mau simpan baik-baik dalam album gambar. Jangan gantung-gantung, sebaiknya lah simpan. Ni tanda kita sayang. Kita sayang dengan orang, kita dedahkan kat orang ke? Mana ada? Kita mau simpan, sayang-sayang kan. Ada budak dia sayang mak ayah dia, simpan dalam dompet. Dompet tak kat punggung. Tak boleh. Mau letak dalam buku, diary. Ni sayang ni. InsyaAllah. Ulama punya gambar pun sama. Mau sayang. Digantung gambar ulama. Kan? Baik sayang. Letak dalam diary. InsyaAllah. Nombor 2, nampak tengok muka ulama. Yang 3, tengok muka mak ayah. Yang keempat, baca Quran, tengok mushaf. Tengok mushaf tu dapat pahala. Boleh insyaAllah. Baik. Satu orang dia dukung mak dia. Satu orang tabi'in dukung mak dia tawaf. Siapa pernah pergi umrah? Kat tangan. Saya pernah pergi umrah. Ada siapa pernah pergi umrah? Okey, 3-4 orang dah insya-Allah. Baik. Tawaf ni susah tau. Kalau tak betul-betul musim orang ramai susah. Satu orang tabi'in dia dukung mak dia. Dukung mak dia tawaf. Susah. Bukan senang. Selesai dukung tawaf, dia sujud syukur. Dia jumpa sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, hari ini aku telah balas seluruh jasa mak aku, dia kata. Ibn Abbas dengar ketawa. Senyum dia. Apa yang kau dah buat? Sampaikan seluruh jasa mak kau telah balas. Dia kata apa? Aku telah tawaf, dukung mak aku. Dia kata. Aku dukung mak aku tau, tawaf. Bukan senang. Bukan semua orang boleh buat tu. Dahsyat amalan tu. Kalau adik-adik boleh buat, memang besar pahala. Susah nak buat. Ibu Nabi kata apa? Ketahuilah bahawa satu orang ibu waktu nak beranak, kan, nak bersalin tu kan, nak beranak, apa berlaku kat dia? Napas laju. Kan waktu nak bersalin dengan kita, awak mana tahu kan? Tapi kita mesti dah pernah dengar cerita kan, orang nak bersalin, tengok dalam TV ke apa kan. Biasa napas laju. Kan macam tu kan? Napas laju. Nak meneran, nak bersalin dengan kita tu. Kata Ibnu Abbas, dia kata apa? Kamu tawaf tadi tu, dukung mak kamu dengan penat susah payah tu, baru balas jasa satu hembusan nafas dia masa nak beranak dengan kamu. Baru satu. Kan? Satu orang perempuan nak beranak, dia yang satu tu je baru balas tawaf tadi. Nak cerita jasa mak ni sampai kiamat tak boleh balas. Jadi mau hubungan betul dengan mak. Dan kata ulama, kekuatan doa mak dengan ayah ni sangat kuat. Sebab itu kata ulama, beza satu orang yang masih ada mak yang mendoakan dia dengan satu orang yang tak mendoakan dia dah. Ini dahsyat kekuatan doa mak. Jadi untung orang yang masih ada mak. Dan yang tak ada mak, kena doa untuk mak yang telah pergi meninggalkan kita. Boleh insyaAllah. Kena hafal Quran betul-betul. Supaya apa? Mak untung di akhirat. Mak berbangga dengan kita di akhirat. Mak Allah layan dengan baik sebab anak dia tengah hafal Quran. Boleh. Nombor apa? 4 kan. Pertama, niat, betulkan niat. 2, buat hubungan dengan Allah. Ketiga, betulkan hubungan dengan sunnah Nabi SAW. Yang keempat, buat hubungan baik dengan mak ayah. 5, buat hubungan baik dengan guru. Guru ni, siapa je yang pernah ajar kita, tu guru kita. Dan guru ni tak semestinya boleh seorang. Kalau dia kata, kalau dah belajar dengan saya, tak boleh belajar lagi dengan orang lain. Ni pelik guru ni. Ini guru tu garu ni. Dia guru ni, kita kena tambah ilmu, cari lagi guru tambah ilmu. Dan jangan laga-laga dengan guru. Ada anak murid suka laga dengan guru. Dia belajar pengajian syekh ni macam ni, syekh ni macam ni. Dia pun kata, syekh tu kata macam ni, syekh ni kata macam ni, nak bagi bergaduh. Ini salah. Itu tidak ada adab dalam pengajian.
Itu pandangan Syekh tu, ini pandangan Syekh ni. Kita sebagai anak murid kena berlapang dada. Nak menuntut ilmu kena banyak guru, banyak khidmat, kena rajin sohbah, berdamping dengan ulama. Baik, ni kena tulis. Ilmu didapati dengan dua cara. Pertama, talaki. Talaki ni macam kita sedang belajar sekarang. Ataupun ada pengajian-pengajian apa, satu orang mengajar, satu orang lain dengar. Ni talaki. Dekat madrasah ni talaki. Sistem madrasah, sekolah, semua ni talaki. Baik, sohbah yang kedua. Pertama, ilmu dapati dengan talaki. Yang kedua dengan sohbah. Sohbah ni apa? Berdamping. Sebab itu para sahabat dipanggil sahabat kerana mereka bersohbah dengan Nabi. Baik, berdamping dengan ulama. Antara cara dia, khidmat. Ustaz, mai saya bawakan kitab. Ustaz, mai saya tolong Ustaz. Sambil kita tolong dia tu, dia akan bercerita. Masa saya kat Universiti Azhar, saya teringat lagi Syekh saya kata, ni sohbah ni. Ilmu yang didapati dengan sohbah, kata ulama, lebih banyak daripada talaki. Sebab ada perkara yang Syekh ataupun ulama takkan cerita di meja kuliah, tapi waktu khidmat dia akan cerita. Ni sohbah. Sahabat Nabi dapat ilmu dengan cara bersohbah dengan Nabi dan juga talaki dengan Nabi. Ada orang nama Nafi'. Ada orang namanya Nafi'. Boleh ulang, Nafi'. Okey. Nafi' ni dia hamba kepada Abdullah ibn Umar. Hamba. Semasa berkhidmat dengan Abdullah bin Umar, dia bukan saja berkhidmat tetapi bersohbah, tuntut ilmu. Tuntut ilmu dengan Abdullah bin Umar. Maka berlaku sambil khidmat ilmu dapat. Bila meninggal je sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Nafi' tidak lagi menjadi Nafi'. Nafi' menjadi Imamu Nafi', ulama yang paling besar dalam dunia hadis di bumi Madinah. Dan anak murid dia ada hampir 900 orang. Salah seorang daripada dia adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik merupakan guru bagi Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Ni lah sohbah. Dia tu asalnya apa? Hamba, tetapi telah menjadi mulia kerana sohbah, menjadi Imam Nafi' rahmatullah alaih, ulama yang besar, menjadi guru pada Imam Malik, dan Imam Malik guru Imam Syafi'i. Ni yang main-main sohbah punya pandangan. Jadi mau sohbah. Boleh insyaAllah. Baik, nombor 5. Nombor 6, yang terakhir, kena ada niat untuk pergi seluruh dunia untuk sebarkan Islam. Pelajar madrasah tak kira tahun berapa pun baru masuk, baru daftar sekalipun, kena ada niat untuk pergi seluruh dunia sebarkan agama, sebarkan Islam. Baik, kita ulang balik. Yang pertama tadi, betulkan niat. Kedua, buat hubungan betul dengan Allah. Ketiga, betulkan hubungan dengan sunnah Nabi SAW. Usahakan banyakkan sunnah dalam kehidupan. Yang keempat, buat hubungan baik dengan ibu ayah. 5, betulkan hubungan dengan guru, kena sohbah. Yang nombor 6, kena ada niat untuk pergi seluruh dunia. Lepas habis belajar, nak pergi seluruh dunia sebarkan Islam. Kita dihantar bukan untuk kampung kita saja, bukan nak dihantar untuk Mersing. Kita orang Mersing, kita dihantar bukan untuk Mersing saja. Kita dihantar bukan untuk Johor sahaja. Kita dihantar bukan untuk Malaysia saja. Kita dihantar, kata Allah, ukhrijat linnas. Kita dihantar untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Jadi kita punya skop jangan kecil sangat. Ada orang kata, Ustaz, saya hantar anak masuk madrasah, mudah-mudahan nanti dia jadi imam kat kampung saya. Kecil sangat target dia tu. Kita mau niat seluruh dunia. Kita punya ruang lingkup seluruh dunia. Ketua kampung jaga kampung je, menteri besar jaga negeri je, Perdana Menteri jaga negara je. Tapi kita orang yang hafal Quran, kita ni da'i, orang yang mana jaga seluruh dunia. Tanggungjawab kita untuk sebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi adik-adik kena niat, habis pengajian, ya Allah, saya azam niat untuk pergi seluruh dunia sebarkan Islam. Takat ilmu yang kita ada, balik wa'ani walau ayat, walaupun satu ayat kita tahu, kita kena sampaikan. Lagi pula kita habis pengajian, habis belajar madrasah, habis belajar Mesir, belajar Madinah, belajar Jordan, kena niat untuk pergi seluruh dunia sebarkan Islam. Di kampung kita pun kita kena sebarkan dakwah, di negeri kita kena sebarkan dakwah, di negara kita sebarkan dakwah, dan seluruh dunia tanggungjawab kita untuk sebarkan dakwah, sebarkan Islam. Kisah yang terakhir, ini kisah terakhir tentang yang nombor 6. Satu orang ulama namanya Maulana Abdul Azim, satu orang ulama besar di Pakistan, Syekhul Hadis. Ulama besar, ulama hadis. Satu hari masa dia kecil, zaman dulu di Pakistan, budak-budak madrasah ni hanyalah anak orang miskin. Anak orang miskin belajar madrasah. Anak orang kaya tak belajar madrasah. Sekolah kebangsaan. Zaman itulah. Zaman sekarang anak orang kaya pun hantar madrasah. Dulu tak. Dulu anak orang miskin. Sebab madrasah dulu percuma.
Jadi orang miskin tak ada duit nak hantar anak pergi sekolah, maka mereka belajar madrasah. Baik. Kata Maulana Abdul Aziz, masa umur saya 10 tahun, satu jemaah dakwah datang, keluar dakwah dekat-dekat dengan madrasah saya. Kan? Orang dakwah, orang tabligh. Masa zaman dia kecil, datang keluar dakwah kat tempat dia. Dan Maulana Abdul Aziz kata, pakcik-pakcik dakwah ni kan, biasa tengok pakcik-pakcik tabligh kan. Kan kadang pakcik tabligh kat masjid kan suka bagi minyak wangi, suka tanya nama siapa nama. Suka tanya nama kan. Jadi macam tu juga kat Pakistan. Dia pun tanya, adik, nama adik siapa? Nama saya Azim pakcik, Abdul Azim. Oh, Abdul, ada siapa nama Abdul Azim sini? Tak ada. Abdul Azim. Baik. Abdul Azim belajar di mana? Belajar di madrasah tu pakcik. Masya-Allah. Baik. Sekarang pakcik ada hajat nak minta Abdul Azim pasang niat dalam hati, setelah habis belajar madrasah, tamat hafal Quran, tamat belajar daurah hadis, tamat pengajian ilmu, nanti pergi seluruh dunia untuk buat dakwah. Kata Maulana Abdul Azim, masa tu saya kecil, umur 10 tahun. Saya tengok pakcik ni kecil besar je. Pakcik ni dia tak tahu ke aku ni belajar madrasah, dan pada waktu tu pelajar madrasah ialah anak orang miskin. Nak makan pun tak ada duit, nak pergi seluruh dunia apa bendanya. Kan? Aku pun jadi pelik dengan pakcik ni. Saya pun cakap, dia kata, pakcik, saya ni belajar madrasah, nak makan pun tak ada duit, macam mana nak pergi seluruh dunia? Pakcik tu senyum. Pakcik tu kata, Abdul Azim, nak makan memang kena ada duit, nak pergi seluruh dunia memang kena ada duit. Tetapi sekarang pakcik bukan suruh Azim pergi seluruh dunia, pakcik suruh niat nak pergi seluruh dunia. Niat nak pergi seluruh dunia percuma, tak kena bayar. Maka Abdul Azim kata apa? Saya pada waktu tu telah pasang niat, ya Allah, setelah habis hafal Quran, setelah habis pengajian ilmu nanti, aku nak pergi seluruh dunia untuk sebarkan Islam, nak sebarkan dakwah macam para sahabat Nabi. Masa dia cerita pada kami, dia kata apa? Tuan-tuan, disebabkan niat saya masa di madrasah dulu, pada hari ini Allah telah sampaikan saya pergi di 60 buah negara. 60 negara. Kita Thailand pun tak pernah pergi makan ikan setim limau dekat 3 rasa. Singapura pun tak pernah pergi. Indonesia tak pernah pergi. Abang-abang Indonesia pernah jumpa kan? Mekah pun dia tak pernah pergi. Dia dah pergi 60 negara. Sebab apa? Niat semasa di madrasah. Baik, semua niat insya-Allah. Habis pengajian, nak pergi seluruh dunia saya pakai Islam. Ya Allah, saya nak belajar betul-betul, sebab seluruh dunia sedang menanti saya. Sekarang ni adik-adik, di seluruh dunia ramai orang nak masuk Islam ni. Siapa nak bimbing dia? Kita lah. Kan? Sebab kita dihantar oleh Allah untuk ukhrijat linnas, seluruh dunia. Maka adik-adik kena pasang niat, saya dihantar bukan saja untuk kampung saya. Kampung saya pun perlukan saya. Negeri saya pun perlukan saya. Negara saya pun perlukan saya. Dan umat seluruh alam pun perlukan saya. Jadi sebab itu kita kena pasang niat macam tu, nak pergi seluruh dunia untuk sebarkan Islam. Boleh insya-Allah? Boleh. Moga Allah terima kita semua. Saya mohon maaf banyak bagi perkongsian terkasar bahasa. Tersilap kata terlanjur bicara, minta maaf pada adik, minta ampun kepada Allah kerana apa yang saya kongsikan saya ini dapat aman dan adik ini dapat sampaikan insya-Allah. Nanti sekejap lagi saya akan bagi 3 doa kat dia akan share kat awak semua. Pertama, doa yang mengantuk tadi tu. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Tu kena hafal tu. Ngantuk je baca. Khutbah Jumaat tak mau tidur. Raja madrasah ni dibawa image. Kan? Orang kampung tengok, budak madrasah pun tidur. Takkan aku tak boleh tidur, dia kata kan. Ustaz ni, bakal ustaz-ustaz semua ni tidur khutbah. Takkan aku yang engineer tak boleh tidur. Yang kedua, doa Syah Anwar Kashmiri tadi. Doa untuk apa Quran. Yang tadi tu dah bagi kan. Sanuk dia kawala tansa tu, Tuan Guru Abdul Adi Awang punya amalan. Yang ni doa Syah Anwar Kashmiri. Yang ketiga, doa Sugi. Ini 3 doa yang mana saya akan bagi pada dia. Kita niat untuk amal insya-Allah. Baik, kita tutup dengan doa insya-Allah. Al-Fatihah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil min sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya awwalal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahmal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
ونحن عبادك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا وأهلنا ولقريتنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم ampun dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil dosa besar kami ya Allah, dosa kami akan depan atau di belakang manusia ya Allah. Ada dosa yang rasa bukan dosa si kami tapi rupa-rupanya dosa si Engkau ya Allah. Terimalah taubat kami dan ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ampun dosa kedua kami ya Allah. Kasihlah mereka dan kasih pada kami waktu kami kecil ya Allah. Ada di antara kami yang beberapa telah pergi mendahului kami ya Allah. Dalam keadaan kami belum sempat balas jasa mereka sesempurna, rahmatilah mereka dalam sana ya Allah. Ya Allah berdosa adik-beradik kami ya Allah. Baik buruk mereka tetap dalam daging kami ya Allah. Pakcik-makcik kami ya Allah. Sepupu sepapat kami ya Allah. Kaum keluarga kami ya Allah. Atau nenek kami ya Allah yang masih datang telah meninggal dunia ya Allah. Guru-guru, alim ulama, cikgu-cikgu dan ustaz-ustaz yang pernah mengajar kami ya Allah. Siapa saja ya Allah yang pernah buat baik pada kami, ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah ampun sahabat-sahabat kami di kata pun yang jauh ya Allah. Begitu umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandang kebencian dan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, murahkan rezeki kami. Siapkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sembuhlah segala penyakit dalam diri kami ya Allah. Selesaikanlah segala masalah kami dalam mentaati seluruh perintah-Mu. Menjadi kehidupan cara baginda Islam kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang akan lahir dari zuriat keturunan kami ya Allah hingga hari kiamat, anak yang soleh-solehah, anak yang alim-alimah, anak yang hafiz-hafizah, anak yang mujahid dan juga mujahidah, anak yang juga da'i dan juga da'iyah yang akan menyebarkan dan memperjuangkan Islam di seluruh dunia seperti para sahabat ya Allah yang mengorbankan diri harta masa mereka untuk agama Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak di madrasah ini ya Allah seperti anak-anak di zaman Nabi SAW ya Allah yang akan bangunkan Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah madrasah ini ya Allah hidup amalan seperti Masjid Nabawi zaman Nabi ya Allah, hidup 24 jam dengan amalan ya Allah, dengan dakwah, ta'lim wa ta'alum ibadah dan juga khidmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah daripada madrasah ini ya Allah lahirnya ulama-ulama yang mukhtabar, ulama-ulama yang memberi manfaat pada umat ya Allah, ulama-ulama yang boleh duduk dengan umat ya Allah. Ya Allah, terimalah kami semua ya Allah. Kami sangat cinta pada Nabi ya Allah. Kerana cinta pada Nabi lah kami belajar madrasah ya Allah. Jadikanlah sebab cinta ini dikubur bila kami ditanya siapa Nabi kami boleh jawab Nabi kami Nabi SAW ya Allah. Di telaga Kausar kami sangat berharap agar kami dapat minum tapak tangan Nabi ya Allah. Kami sangat cinta pada Nabi ya Allah. Kami nak perlu Nabi, kami nak beritahu terima kasih pada Nabi ya Allah. Kami nak ucap terima kasih pada Nabi kerana Nabi korban untuk agama hingga kami kenal Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, ada hidup baik bagi kami ya Allah. Jadikan kami akan beriman dan bertakwa pada-Mu ya Allah. Ada yang mati baik bagi kami ya Allah. Syahidkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Matikanlah kami di kota berada di bumi Nabi-Mu ya Allah. Matikanlah kami dengan lantar dan berani mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ada kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Yang ada masalah selesaikan masalah dia ya Allah. Yang lemah kuatkanlah dia ya Allah. Yang mana ya Allah dalam keadaan ada keinginan untuk tidak belajar madrasah, Kau datangkan balik keinginannya ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, tunaikan hajatnya ya Allah. Yang mudahkanlah semua anak madrasah yang hafal Quran dan juga alim ulama ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Bantulah umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara kami di Palestin ya Allah. Bantulah saudara kami di Rohingya ya Allah. Bantulah saudara kami ya Allah di Yaman ya Allah. Bantulah saudara kami di China, di Uyghur ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, yang terakhir kami minta apa-apa saja yang Nabi pernah minta kebaikan untuk kami, itu kami minta ya Allah. Apa-apa saja kami minta jawaban daripada kami, itu kami minta ya Allah. Kau mendengar terima doa kami. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik adik-adik, jadi kita pasang niat untuk jadi ulama yang mana akan duduk dengan umat. Hari ini di Malaysia banyak ulama-ulama lahir, balik daripada Mesir, daripada Madinah, daripada Jordan. Tapi sayangnya dia tak ada duduk dengan umat. Duduk rumah je, pergi surau pun tak. Jadi budak Mak Tafiz ini jangan jadi macam tu. Kita kena niat nak jadi ulama yang habis pengajian nanti nak duduk dengan umat. Umat perlukan kita. Makan dengan umat, gotong royong dengan umat, maulid Nabi nampak muka, kat surau nampak muka. Jangan jadi orang yang habis pengajian Mesir ke mana-mana, pengajian pondok ke, duduk rumah je. Jadi ilmu kita tak pergi mana, tak ada manfaat. Umat perlukan kita nak tanya soalan. Jadi kita kena duduk dengan umat. Boleh insya-Allah. Dan sekarang kita dengar ada apa virus, corona virus macam-macam kan. Virus ni macam-macam ada. Nanti akan datang lagi virus lain. Nabi SAW dah ajar kita amalan. Tadi saya dengar imam baca, masya-Allah kan. Kita baca 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Apa dia? Pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Ni kena niat untuk amal. Boleh. Kalau baca ni insya-Allah batuk pun tak ada dah. Kena baca ni dengan yakin. Sesama pun tak ada dah. Nabi ajar ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Untuk lindung kita daripada musibah, daripada virus, daripada segala apa. Ni Nabi dah bagi ubat dah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Ni ubat. Nabi ajar, bukan saya ajar. Nabi SAW ajar. Amal. Boleh insya-Allah. Dan beritahu keluarga untuk amal ni. Beritahu kawan-kawan orang kampung untuk amal ni.
A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. 3 lepas subuh, 3 lepas asar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 lepas subuh, 3 lepas asar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.